Selamat malam. Sekarang jam 9.20. Hari ini ialah hari kedua memancing, dan hari ini lebih bersedia lagi lah daripada semalam. Ada bawa obat nyamuk juga, ada bawa kulbok, ada bawa air, dan tadi saya sudah tukar mata kail. Semalam kita guna besar, hari ini kecil sikit lah. So itulah, hari ini cari tempat lain juga, tak sama tempat semalam. So tengok apa akan jadi nanti. Bising ang tuwan na tadi. Kan mo to? Sampai ketiga. Tahu dulu, tinggal. Nangawak tu dia kan? Nangawak tu dito kan? Tu depan. Kan? Tenang dito. Aduh. Kini dia pun ni kau lihat. Oke guys, sekarang baru sampai. Baru sampai, saya terus tak relax tadi. So sekarang ni kita berada dekat belakang The Spring. Ya, belakang The Spring ni okey sikit lah, dia sunyi, tak macam tempat semalam tu. Semalam tu banyak motor apa semua bawa laju-laju tepi kita memancing. Ini okey lah, sebab kurang-kurang penat oh. Ada kena makan. Simple ya tu. Lagi bisa dah, lagi. Cai. Kai, buat dengan mudanya. Nama ya? Nadai. Nadai. Dah rusai ya. Dah. Kursi 2. Kursi satu lagi. Ada bawa cool box. Spare lah, macam-macam. So, ya, selamat menunggu sesuatu yang tidak pasti. Nak berbatu susah ni. Sebab kalau kita tarik, dia akan kena batu tu nanti. So kena pandai-pandai lah angkat nanti. Okey, setakat ni belum ada apa-apa lagi. Nó quay nào biết.
10 lebih lah. Mayu dia tahu bermain dia tahu. Okey. Sekian sudah beberapa tempat sudah bertukar dari sana pergi sini. Okey, harap lepas ni okey. Tisai. Nama dia dah sesuai ekspektasinya sih. At least dia tahu okey git lah. Hah. Tadi dekat sana. And then dekat sini area jambatan. Susah dekat sana. Dia asyik nak sangkut dekat apa tu batu-batu macam ni. Lepas tu satu pancing tu tadi selalu kena. Belum apa-apa lagi. Tepi-tepi jambatan ni itulah agak bising sikit. Sampai pukul 3. Oh, bisa kan tuan ya tadi? Nama kan nama. Kan mau tahu? Okey. Nah, tadi. Okey, strike saya pertama. Ya, yang first. Dan tu berubah ya nak lihat. Ditahu dah? Okey. Harapan masih ada. Iya, kata. Engkau tahu mbak aku tahu tak? Dah kata umat mau malak dengan tuan. Okey. First try udah. Okey. Mana? Okay. Hampir pukul 3 dah. Hari ni mungkin sampai pagi ni. Simpan ya. Dah dia. Okey. Newbie beraksi. Kita ada geng di tepi ujung sana. Dia orang baru sampai tu. Baru letak. Dah nak habis. Tarik tak ada apa-apa. Ni kita guna kepala dia. Asyik kena scam je ni. Memancing emosi ni. Tinggal dekat lagi. Dah. Yo. Nama perasaan. Aduh. Okey lah. Hari ni setakat ni saja video hari ni.
2 hari berturut mancing. Hari pertama tak ada dapat ikan. Hari kedua dapat ikan besar. Lauk kucing lah. Cukup lah. Okey lah. So ya, kita nak pulang. So pada kamu orang yang menonton video ni sampai habis, jangan lupa like, komen, subscribe dan komen dekat bawah dekat mana pot kamu orang selalu memancing dekat Bintulu ni. Nanti boleh juga saya pergi sana. Okey.